Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya bersama Cikgu Putra, cikgu lama kami yang telah bersara dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Cikgu Putra, apa Ya, ada. perasaan cikgu selepas bersara dari sekolah? Alhamdulillah, terima kasih kepada Aina, anak murid cikgu. Tahniah jadi anak-anak murid yang berjaya. InsyaAllah, Alhamdulillah, cikgu insyaAllah. doakan semoga semua anak-anak murid yang pernah menjadi anak didik cikgu akan berjaya cemerlang dunia dan akhirat. Pertamanya, cikgu merakamkan ucapan tahniah kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Budiman pada hari ini mencatat keputusan yang cemerlang dalam SPM, dan pada hari ini keputusan SPM peratus seluruhnya adalah yang terbaik dalam sejarah Sekolah Alhamdulillah. Menengah Kebangsaan Seri Budiman sepanjang tempoh lah. Jadi untuk seterusnya, cikgu mengharapkan usaha yang berterusan daripada kalangan guru, dalam kalangan pentadbir yang dikemudikan oleh Tuan Pengetua Cikgu Azhawi Yusof terus melonjakkan kecemerlangan bagi pelajar-pelajar di sekolah ini. Bagi cikgu, setelah bersara daripada perkhidmatan awam, cikgu menikmati persaraan cikgu, cikgu berehat, cikgu merancang kehidupan dengan Alhamdulillah. penuh untuk terus memberi khidmat dalam bentuk yang lain pula kepada masyarakat, kepada keluarga dan juga kepada masyarakat sekitar. Jadi alhamdulillah, kehidupan pada masa ini terasa tenang, terasa bahagia, Happy lah. happy dan Enjoy. enjoy. Jadi Alhamdulillah. cikgu usaha juga supaya uh, orang-orang di sekeliling cikgu sama ada yang masih lagi memerlukan khidmat, kita terus bantu setakat mana kemampuan yang ada. Alhamdulillah. Okay, untuk pertanyaan seterusnya, apa yang boleh ceritakan pengalaman cikgu selama bersekolah di sini yang cikgu rasa menyenangkan, cikgu enjoy lah dekat sekolah ni? Alhamdulillah, cikgu bermula di sekolah ni bermula dari seorang pelajar alumni Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Budiman dan um, menjadi guru bermula pada tahun 2016 di sekolah ini dan berakhir sebagai penolong kanan pentadbiran di sekolah ini juga pada tahun lepas. Jadi pengalaman yang banyak tu dicurahkan untuk kejayaan sama ada dalam kalangan murid, bahkan juga kemahiran dan kemampuan ini juga dikongsikan juga dalam kalangan guru-guru. Sebab dikongsikan dengan supaya guru-guru yang akan lahir pada akan datang akan lahir dalam golongan guru-guru yang berkemahiran tinggi dalam apa orang kata mencabar uh, situasi pada masa akan datang. Okay. Untuk terakhir kalinya, saya ada apa cikgu ada kata-kata atau nasihat untuk pelajar SMK Seri Budiman untuk kedepannya? Okey. Nasihat saya adalah anak-anak terus orang kata sebagai seorang pendidik, seorang pelajar, dia ada apa orang kata tanggungjawab dia. Betul. Bila dah jadi seorang pelajar, tanggungjawab mereka adalah untuk mencipta kejayaan untuk diri sendiri. Yang pertama untuk diri sendiri, lepas pada tu kita fikirkan siapa yang bertanggungjawab untuk memberi pendidikan kepada kita, yang bertanggungjawab untuk membantu kita. Selepas tu kita menaburkan jasa atas kejayaan itu kepada mereka yang telah membantu kita. Yang pertamanya adalah kepada ibu bapa kita, kepada pendidik dan juga kepada mereka yang berada di belakang tabir membantu kejayaan kita. Jadi berusahalah sedaya mungkin untuk kita mencapai kejayaan yang cemerlang. Yang pertama adalah untuk diri kita sendiri dan seterusnya untuk
orang yang telah mengharapkan kejayaan untuk diri kita. Itu saja. Terima kasih kepada Cikgu Putra. Itu saja untuk episod kali ini. Terima kasih. Eddie anak dia tahu. Eddie.